Bang, Ya? budak perempuan yang pendek-pendek tu mana? Ada 2 hari lepas saya datang. Saya beli kain dengan dia. Oh, yang rendah-rendah sikit tu dah? Rendah tu. Paras pinggan saya ke apa dah. Itulah masalahnya. Saya hari ni kena datang kerja sebab dia dah berhenti. Bila dia berhenti? Dia baru je berhenti 2 hari lepas. Sebab apa dia berhenti? Dia dah jual kain kat saya. Dia emosi. Customer tu cerewet. Badan besar-besar sikit marah dia. Saya kata kat dia, kenapa awak tak suggest betul-betul kat customer? Customer tu sendiri yang pandai-pandai. Saya tak faham. Tak apalah, itu masalah abang dengan pekerja abang. Iyalah. Sekarang ni, saya nak buat baju bang. Oh. Sekarang ni cantik kan ini? Tukang jahit kata tak muat. Tak muat nak buat baju. Oh, anak abang umur apa sekarang? Anak apa pula untuk saya? Untuk saya. Ui, lawa kain ni. Kalau saya beli untuk isteri saya ni, ui, lawa. Sini kita, kalau abang nak tahulah kita memang selalu bawa masuk design-design yang trend baru. Sebelum dekat pasaran ada orang pakai. Tak apalah sekarang ni. Sekarang macam mana? Saya nak kena buat macam ni. Sebab tukang jahit kata, mana muat untuk Bang, badan memang saya. tak muat lah bang. Untuk abang lah. Untuk saya. Saiz ni. Saiz yang sedia ada awak nampak. Takkan saya ada extra saiz. Sorry. Tak, maksud ni, kalau tengok pun memang tak muat lah bang. Bukan sepatutnya kena 4 meter lebih ke? Sekarang ni dia tunjuk saya panjang-panjang. Biasa baju kan. Kalau kita beli baju t-shirt ke apa, kita akan ukur bahu bang. Macam ni. Jadi saya dah lebihkan sikit dah pun.